Cuba buka dalam tu, ada tak? Tengok senarai nama tu, ada tak yang dia tulis delete account, deleted account? Ada tak? Cuba tengok. Cuba scroll kat bawah tu. Dia akan keluar macam ni. Saya tunjuk contoh. Terima kasih tuan tanya, bagus lah. Ini first time surau tanya saya atau masih tanya saya. Sekejap okay, kita pergi dekat page. Tekan link 214. Banyak ni. Okey, ada tak siapa boleh tunjuk saya, ada tak contoh? Tuan Haji ada? Mesti ada. Mari saya tengok. Iki tu nak ambil kat atuk. Okey. Boleh pinjam Ji banyak ni Ji. Ji, banyaknya skamer dalam ni Ji. Tuan-tuan, yang saya nak tunjuk contoh ni tuan-tuan, tempat ni paling banyak skamer tau tuan dan perempuan. Tuan-tuan pergi dekat dalam tu, dia ada tulis delete account. Saya bagi contoh Saya bagi maksud delete account tu. Delete account tu maksudnya adalah kawan tuan-tuan punya account tu telah di-hijack oleh scammer. Itu sebab dia jadi delete account. Okey. Dan kalau tuan-tuan perasan, dia akan hantar mesej yang berbunyi contoh bantuan kerajaan. Betul tak? Sebagai contoh. Ni kita tengok. Betul tak? Dia dah hantar mesej macam ni. Betul Cuba tengok. Siapa ada contoh, boleh tak tunjuk saya? Haji punya ni banyak ni yang dah kena hijack ni, tapi tak ada mesej lah. Sekejap saya cek. Mesti ada ni. Senang je. Tuan-tuan type je perkataan delete account, dia akan keluar berdiri-diri delete account kat situ. Ada tak? Siapa ada boleh tunjuk contoh kat saya? Saya nak tunjuk contoh ni. Ni Ji. Sekejap. Ada tak siapa-siapa? Ni, Haji, ni scammer. Haji, dahsyat Ji. Gambar wanita seksi ni Ji. Haji kenapa tak buang? Ada Ji. Haji, jangan macam-macam Ji. Bagi kat Tok. Ji tak apa Ji? Bagi kat Tok. Tonton cuba tengok. Dia akan ada hantar mesej-mesej macam tu. Macam Haji punya tu contoh. Saya tunjuk kat Haji tu. Ataupun mesej yang macam ini, selalunya dia hantar mesej bantuan kerajaan, betul tak? Saya tunjuk contoh lain lagi. Bagi nampak. Kadang-kadang dia kata ada cek IC boleh dapat 1,000. Ni pun scammer. Siapa ada dapat jemputan kahwin pun sama scam juga. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dapat mesej orang nak jemput jemputan kahwin yang ada APK, jangan tekan tu. Tengok tu saya ada buat error kat situ. Nampak? Nampak kan? APK kan? Boleh nampak? Boleh ke depan? Boleh, tak ada masalah. Ji, TV kena besar sikit lah Ji. Kesian dong Ji. Okey. Yang ni pesanan untuk kaum lelaki. Apa-apa mesej atau link porno jangan tekan. Dia orang pantang ni, tengok. Nak tajuk kat situ student Sungai Buloh. Sila lihat di dalam tu. Semua tekan. Pasal semua duduk Sungai Buloh kan? Ni, yang bantuan-bantuan SARA lah, STR lah, apa lagi? Saya ni dah keliru ni, banyak sangat bantuan-bantuan kerajaan ni. Rahmah lah, kan? Bantuan bersalin. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar Rahmat cakap kalau dapat mesej bantuan, dia suruh tekan, jangan tekan, tu semua scam. Bantuan, kalau nak bagi awak, dia tak suruh tekan link, dia bagi je terus. Siapa dalam ni pernah dapat bantuan kan? Dia bagi je terus. So kalau tuan-tuan dapat kat dalam tu, mesej-mesej bantuan tu semua scam. Sekarang ni tengah viral kan? Saya dapat kawan saya mesej, Mat ni sekarang ni tengah viral ni, STR lah, apalah. Saya tunjuk contoh lagi, ada banyak ni semua. Tengok ni penerima e-wallet Madani. Scam tuan-tuan dan puan-puan, jangan tekan. Jangan tekan. Kalau kerajaan dia nak bagi link, ni saya ajar sikit lah, saya ajar bagi tuan-tuan nampak, nak tahu dia scam ke tak. Kalau kerajaan dia nak bagi link, cuba tuan-tuan tengok link. Link tahu tak yang mana? Yang warna biru lain tu. Okey, cuba tengok kat biru yang lain tu. Cuba tengok Kerajaan punya link, dia mesti belakang ada GOV, ada MY. Yang tu tak ada, berterabur. Itu tanda scam lah tu. Ni saya bagi tips yang paling mudah. Okey.
Now saya nak ajar cara setting. Tuan-tuan yang ada ni, yang ada buka, pergi dekat bahagian setting, saya ajar. Pergi setting. Nak tengok contoh scammer punya message. Tu saya suruh pergi. Haji ada? Meh, tengok. Meh. Tengok cara, tengok muka ni macam senang kena scam ni. Meh, tengok sekejap. Tak aja gurau je Ji. Gurau je. Saya tengok dia sekejap saya tengok sekejap. Ni ada Ji. Pun sama juga perempuan ni, Mak Saleh. Ada yang minat ke? Ada yang minat? Ni banyak Ji. Sama geng punya. Sama geng ni. Okey. Yang ada ni semua buang. Haji buang. Tahu nak buang macam mana? Swipe ke kiri gini. Tekan lama-lama. Kan? Jangan join group Jangan sesekali join group Bahaya ni. Tak cakap nanti kan dia join tak. Report. Tekan report. Ataupun contoh Ji contoh Saya bagi contoh. Ni je Haji swipe gini. Nampak? Dia ada delete. Nampak? Okey, tuan-tuan cuba tengok. Perasan tak dekat atas ada banyak grup pelaburan? Okey, semua grup-grup scam. Yang invite tuan-tuan, yang tuan-tuan tak minta masuk grup, dia invite terus kan? Dekat atas tu selalu banyak. Tu semua scam. Grup-grup pelaburan tu semua scam. Okey, now saya ajar setting Pergi dekat bahagian setting. Okey, dah pergi setting, tekan privacy and security. Sekejap saya tengok ada tak dalam ni. Kalau ada saya tunjuk terus. Saya rasa macam tak ada. Boleh ingat? Boleh ke? Ke nak saya tulis? Saya tulis Tengok macam banyak urat putus ni. Saya kena tulis lah. Okey, kejap. Whiteboard pun comel Haji. Kena besarkan sikit Haji. Okey, pertama sekali tekan setting. Kedua, tekan privacy and security. Cuba tengok ada tak privacy and security? Ada? Okey, nombor 3, tekan two-step verification dekat atas tu. Dia ada minta password kan? Masukkan password. Okey, ni Rahmat ajar nak guna password tuan-tuan dan puan-puan, password jangan guna tarikh lahir. Sebab tarikh lahir tuan-tuan saya boleh dapat senang. Nanti saya teka nanti kan saya masuk. Tuan-tuan jangan guna apa-apa password, apa-apa saja. Balik sekarang, pergi cek balik berapa banyak kita punya media sosial ke, aplikasi ke, handphone ke yang ada minta password kan? Betulkan balik semua. Ni Rahmat ajar. Pilih 3 nombor favorite tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan ulang-ulang. 3 favorite. Banyak-banyak lupa pula. Kan? Kalau kita letak 8, 6, 4, 3 kan pelik-pelik kan kita lupa kan. Ambil 3 je favorite number. Kan? Okey. Ingat, nombor mesti jangan 0000 111 jangan. Kena berterabur kan dia. Password jangan share kat kawan. Tu share apa tu? Share password ke share video tadi tu? Dua-dua bincang tadi tu. Ji, tengok apa tu Ji? Tengok apa Ji? Dia nak delay dah. Okey, tuan, tolong tengok. Okey. Password siapa-siapa minta pun jangan bagi. Walaupun dia kata dia polis. Ni kaum Hawa, kaum isteri, suami minta jangan bagi. Jangan percaya suami. Saya selalu tangkap suami buat hal. Isteri saya jarang tangkap. Isteri selalu jadi mangsa je. Mana awak punya akaun? Saya tak pernah guna tuan akaun saya. Saya bagi suami saya pakai. Rupanya suami dia pakai. Saya tangkap suami. Suami, isteri minta, boleh ke tak boleh? Ini penting. Senyap ni. Semua tak beli beras ke? Senyap ni. Semua takut Oh, takut. Selalunya kalau kita bagi isteri tak ada masalah. Yang bagi suami tu ada masalah. Ya. Okey. Tuan tadi cakap dia punya password apa semua dia save dalam handphone. Bagus ke tak bagus? Jawapan dia tak bagus. Tuan-tuan, tadi saya ada tunjuk link kan? Link tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tekan, hacker atau scammer boleh duduk dalam handphone tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia duduk dalam tu,
dia buka semua yang ada dalam handphone yang Tuan Haji simpan password tu semua dia boleh baca. Tu sebab kadang-kadang handphone kita hack. Nak masuk media sosial tak boleh. Rupanya ada orang lain dah ambil alih. Tu tuan.